Kalau dulu, bila sebut pasal animasi, kita selalu terbayang animasi dari Jepun, Disney atau Pixar. Tapi, sekarang lain ceritanya. Animasi dari rantau ASEAN pun sudah makin power dan sudah mula dapat tempat di hati penonton serantau, malah sampai ke luar negara. Bukan setakat jalan cerita yang kreatif, tapi visual yang makin menarik, penuh emosi dan yang paling penting, berjaya pecahkan rekod kutipan juta-juta di pawagam. Dari Malaysia sampailah ke Indonesia, setiap negara ada karya animasi masing-masing yang tidak kurang hebatnya. Pada video kali ini, kita akan bongkar senarai top 7 filem animasi ASEAN Box Office yang berjaya goncang pawagam dan buktikan yang animasi dari rantau kita ini memang layak berdiri sama tinggi dengan produksi antarabangsa. Sebelum itu, jangan lupa langgan saluran Kris Digital agar kami lebih bersemangat menghasilkan lebih banyak video menarik. Ayo kita mulakan. Di tangga ke-7, kita hadirkan dari Indonesia, iaitu Merah Putih One for All. Munculnya sebuah filem dengan semangat patriotik yang kental. Animasi ini membawa mesej kebersamaan, keberanian dan cinta tanah air. Visualnya penuh warna dengan elemen budaya tempatan yang ditonjolkan untuk menyalakan rasa bangga penonton terhadap identiti nasional. Walaupun hanya berada di tangga ke-7, pencapaian ini tetap membanggakan kerana ia menandakan kebangkitan animasi Indonesia di pasaran box office. Merah Putih One for All menjadi permulaan yang baik untuk industri animasi negara jiran ini menembusi persaingan serantau. Filem ini agak lemah dari segi penonton dan mendapat banyak kritikan mengenai kualiti visual dan produksi. Meskipun bajetnya agak besar untuk filem animasi tempatan, iaitu lebih kurang dalam 6.7 juta rupiah, sambutan oleh penonton umum tidak begitu memberangsangkan setakat ini. Di tangga ke-6, Upin Ipin Keris Yamang Tunggal. Kembar kesayangan Malaysia ini membuktikan mereka masih relevan di layar perak. Filem ini menggabungkan elemen fantasi dan warisan budaya Melayu dengan kisah penuh pengembaraan. Visual 3D yang lebih moden menjadikan dunia Keris Yamang Tunggal hidup dengan lebih majis dan menghiburkan. Lebih menarik lagi, filem ini bukan sahaja berjaya menguasai pasaran tempatan, tetapi juga melangkah keluar ke pasaran antarabangsa. Dari Asia Tenggara hingga ke Timur Tengah, nama Upin dan Ipin terus berkembang, menjadikan animasi Malaysia antara jenama paling dikenali di dunia. Filem pertama Upin dan Ipin ini berjaya meraih sekitar 26.2 juta ringgit kutipan box office. Dari segi penonton, dianggarkan mencecah lebih 2 juta penonton di Malaysia dan luar negara, menjadikannya salah satu animasi tempatan yang paling berjaya. Di tangga ke-5, Boboiboy The Movie 2. Dengan aksi penuh kuasa elemental, Boboiboy kembali dengan skala yang lebih besar. Filem ini memperkenalkan watak-watak baharu, konflik yang lebih mencabar dan visual aksi yang setanding dengan filem antarabangsa. Jalan ceritanya juga membawa mesej tentang persahabatan, keberanian dan kepimpinan. Tidak hairanlah apabila Boboiboy The Movie 2 menjadi salah satu filem animasi yang paling laris di Malaysia. Sambutan luar biasa dari peminat bukan sahaja mengukuhkan lagi franchise Boboiboy, malah membuktikan bahawa animasi tempatan mampu bersaing di pentas global. Sambutan dari franchise popular ini berjaya mencatat 27.7 juta ringgit kutipan selepas sebulan ditayangkan. Lebih 2 juta penonton hadir ke pawagam, menjadikan ia fenomena besar dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Seterusnya, kita ada Ejen Ali The Movie di tangga ke-4. Filem sulung Ejen Ali ini mencetuskan fenomena luar biasa di pawagam. Dengan jalan cerita yang penuh aksi, teknologi canggih dan misi yang mendebarkan, ia berjaya menarik perhatian bukan sahaja kanak-kanak tetapi juga penonton dewasa. Elemen emosi yang dimasukkan membuatkan penonton benar-benar terikat dengan watak Ali. Lebih membanggakan, filem pertama Ejen Ali melakar sejarah dengan kutipan lebih 30 juta ringgit. Walaupun jumlah penonton tidak diumumkan secara rasmi, angka kutipan menunjukkan jutaan tiket terjual, sekaligus meletakkan Ejen Ali sebagai satu nama besar dalam dunia animasi Malaysia.
ia menjadi bukti bahawa karya tempatan mampu berdiri sama tinggi dengan produksi luar. Di tangga ketiga, Mekamato Movie. Spin-off kepada Bobo Boy ini membawakan watak Amato yang kini bergandingan dengan robot unik, Mechabot. Gabungan teknologi futuristik, humor ringan dan hubungan persahabatan menjadikan filem ini penuh daya tarikan serta sesuai untuk semua peringkat. Karya daripada studio Animonsta ini berjaya mencatat kutipan sekitar 35.9 juta ringgit, menjadikannya salah satu animasi tempatan dengan prestasi tertinggi. Walaupun data penonton tepat tidak tersedia, jumlah kutipan ini sudah cukup membuktikan sambutannya luar biasa. Peminat memberikan sambutan yang sangat positif dengan kutipan box office membuktikan populariti Mekamato tidak jauh beza dengan Bobo Boy. Filem ini menjadi langkah penting dalam memperluas dunia sinematik animasi tempatan yang semakin kaya dengan penceritaan. Di tempat kedua, sudah tentu Agent Ali The Movie 2. Sequel ini lebih besar, lebih matang dan lebih emosional berbanding filem pertamanya. Peminat setia dapat menyaksikan jalan cerita yang penuh dengan plot twist dan konflik yang lebih mendalam. Kutipan luar biasa membuktikan penantian peminat tidak sia-sia. Ramai menganggap filem ini bukan sahaja mengukuhkan kedudukan Agent Ali sebagai franchise animasi yang paling kuat di Malaysia, tetapi juga sebagai salah satu filem animasi terbaik di rantau ASEAN. Sequel ini memecah rekod filem pertamanya dengan kutipan keseluruhan lebih 59.3 juta ringgit. Dari segi penonton, lebih 2 juta orang sudah menontonnya, mengesahkan status Agent Ali sebagai animasi paling dominan di Malaysia ketika ini. Akhir sekali, Jumbo di tangga pertama. Juara kita, Jumbo dari Indonesia. Filem ini mengisahkan seorang budak lelaki bernama Jumbo yang penuh dengan semangat berani dan tidak mudah mengalah. Cerita dia syarat dengan nilai persahabatan, pengorbanan dan perjuangan seorang kanak-kanak menghadapi cabaran luar biasa. Keistimewaan Jumbo adalah gabungan jalan cerita yang penuh dengan emosi dan visual yang mantap. Selain itu, filem ini mempunyai kekuatan penceritaan yang dekat di hati penonton, ditambah dengan visual animasi yang sangat kemas. Juara dari Indonesia ini berjaya menggegarkan pasaran Asia Tenggara. Jumbo berjaya meraih lebih dari 120 juta ringgit di peringkat global dengan lebih 3.2 juta penonton. Kejayaan ini sekaligus mengatasi rekod animasi Malaysia dan menjadikan Jumbo fenomena besar rantau ini. Ia membuktikan bahawa Indonesia juga mampu melahirkan karya animasi yang bertaraf dunia. Itu dia Top 7 filem animasi ASEAN box office yang buat kita bangga sebagai rakyat Asia Tenggara. Dari Malaysia dengan Agent Ali, Bobo Boy dan Upin Ipin sampai ke Indonesia dengan Merah Putih One for All dan Jumbo. Semua bukti yang animasi kita dah capai tahap antarabangsa. Kejayaan ini bukan sekadar angka kutipan juta-juta, tetapi jadi tanda yang animasi ASEAN mampu membawa budaya, nilai dan cerita unik kita ke seluruh dunia. Siapa sangka, dulu kartun tempatan hanya hiburan ringan. Sekarang dah mampu berdiri sama tinggi dengan produksi Disney dan Pixar. Jadi, antara 7 filem ini, yang mana satu paling anda suka tengok di Pawagam? Jangan lupa tinggalkan komen, kongsikan video ini dengan kawan-kawan dan jangan lupa langgan ke saluran Keris Digital untuk lebih banyak konten animasi gempak dari rantau kita. Sekian, kita serumpun.